We scan the drive now. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Boleh jumpa. Jangan tekan dulu. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia ni bukan PDF ni kan? PDF. Memang PDF. Ustaz ada berklik. Tadi Ustaz. Ada. Takut ada kencing tikus. PDF ni? Jom. Kalau PDF nanti ya. Ni true program PDF. PDF baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibuka ke tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang berbahagia Profesor Dr. Hasnan bin Hasan, tetamu penceramah undangan kita pada malam ini. Yang berbahagia Tuan Nazir Ustaz Muhammad Syarif bin Haji Sarif, Tuan Imam Ustaz Wadi bin Haji Hasnan, Haji Misran, Haji Masnan, pembantu Imam Ustaz Isfarijan, para pegawai dan jawatan kuasa masjid, para pengusi surau, para jemaah muslimin muslimat rahimahumullah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan limpah Allah Subhanahu Wa Taala maka kita telah dapat menghadirkan diri pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan satu Jumaat Maghrib, satu solat Maghrib secara berjemaah. Dan selepas ini mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendengar ceramah ataupun kupasan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kita mengucapkan pihak pengurusan masjid mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz kerana telah sudi menerima jemputan Tuan Nazir untuk hadir ke masjid malam ini. Pihak masjid juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang saya kira ramai pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Tuan-tuan, tajuk yang akan disampaikan sangat penting untuk kita, berhubung rapat dengan amalan harian kita, dan kita pernah mendengar dan pernah membaca firman Allah yang bermaksud dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah fahsyah dan munkar. Tetapi tuan-tuan, kita sembahyang, kita solat, tapi fahsyah dan munkar juga yang kita lakukan. Apakah sebabnya? Tuan-tuan, pada malam ini kita persilakan Ustaz ataupun Profesor menguraikan sebab-sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini secara langsung artinya mana? Pesan dengan sepupu-sepupu di Amerika Syarikat, di London, boleh ikuti secara langsung Sampai dan boleh tanya soalan. Tapi jawapan dekat sini. Masih banyak Tuan Pengurusi, Tuan Nazir, Ustaz Syarif, Jawatan Kuasa, imam-imam, seterusnya muslimin muslimat sekalian. Dengan tak malunya Ustaz minta golongan lelaki yang duduk belah sana beranjak ke sini, rapat-rapat kosongkan sana, muslimat bangun keluar pada pintu datang depan. Malam ini bukannya ceramah perdana, tetapi kita nak ajar sikit gini, nak pindah-pindah ilmu sikit. Mai tengah sana lagi tu tak muat tu muslimat. Oh, lagi dekat-dekat tu bau pula banyak wangi tu. Depan terus sampai ke buku tu. Sampai ke coklat tu. Kalau muslimat dah ke depan, tu laki-laki yang cermin belakang sana tu, marilah depan sini. Tu kalah muslimat pula tu. Kena pakai telekong nanti. Datuk Saibul Samahah, Datuk Mufti kita tak buat macam ni, tapi Ustaz buat sebab kita nak beritahu benda penting kan. Kita ada masa sampai pukul berapa? Esok pojo A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ramai-ramai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wa la dzikrullahi akbar. Mana ada akbar, akbar. Tu tak boleh nikah dua tu dah. Nyobot pun tak betul. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terjemahan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sabut dengan mulut apa makna kalimah utlu. Macam tu berdikari tentang nak masuk syurga. Jangan tunggu disuap. Jadi jangan tengok ke ustaz lah, tengok ke sana. Uhiya ilaika min Alkitab. Itu satu perintah Allah Ta'ala, tuan-tuan. Apa perintah tu, tuan-tuan? Baca surat khabar ke baca Quran? Baca WhatsApp ke baca Quran? Hari ni siapa belum buka Quran? Dah tak ada jawab dah. WhatsApp beratus dibaca,
Quran belum buka lagi. Lepas tu dia tu nak masuk syurga ke tak nak masuk tu? Nah, sila tu laksanakan perintah Allah Ta'ala. Baik, yang tu kita akan buat siri syarahan perdana lain kali pula yang tu. Tahun 2067 nanti Ustaz Syarif kita buat tu Kita catat kat whiteboard 2067. Yang kita nak cerita malam ni ialah wa'akimi. Apa makna dia tuan-tuan? As-salah tu salat lah. Tu yang kita nak cerita malam ni. Kita tengah kempen tuan-tuan. Tuan-tuan ada yang dah pegang buku tu kan, buku biru tu. Kita tengah kempen sekarang ni. Kita nak ajak semua orang Melayu ni kan, sama ada dia tu raja ataupun rakyat, Perdana Menteri ataupun orang awam biasa, dia tu orang UMNO ke PAS ke PKR ke, kita nak ajak semuanya itu mari mendirikan solat. Bukan hanya semata-mata menunaikan kefarduan untuk lepas jangan berdosa. Orang Melayu selalu sebut macam mana? Menunaikan solat. Jadi sekarang ni kita lancar kempen untuk kita sama-sama mari. Kita tak suka suruh, kita suka ajak je. Mari mendirikan solat. Sebab perintah Allah Ta'ala-nya ialah akimi, maksudnya dirikan. Tuan-tuan, jadi kalau tuan-tuan nak didik cucu, nak didik anak, tuan-tuan ni ustaz-ustaz yang berkuliah di surau masjid, jangan gunakan perkataan menunaikan solat, tapi gunakanlah perkataan mendirikan solat. Ada beza ke ustaz menunaikan solat, mendiri solat? Jauh bezanya. Tadi Ustaz sampai nak masuk cermin tu, nak masuk situ tadi kan, tapi Allah sakit perut pula, pusing sana, pergi bilik air, jadi lambat sikit. Jadi nampaklah sikit tuan-tuan cara tuan-tuan solat tadi, nampaklah sikit. Macam ada lebih kurang 31 mazhab je. Betul? Sebab tadi kan di cermin tu kan nampak kan tapi tak jadi sebab sakit perut, jadi tak boleh tahan kan. Nanti makruh pula kan. Apa tanda orang itu mendirikan solat? Tengok, inna, apa makna tuan-tuan? Inna, Allah tekan betul-betul tu. As-salata, itu pengurusi majlis tu Haji dah sebut tadi tu. Tanha, apa makna tanha tuan-tuan? Tuan-tuan tak nampak kocik bona ni, saya bosarkan dia. Tanha apa makna tuan? Mencegah. An al-fahsya, itu dosa besar. Anak, bayi, janin jumpa dalam tong sampah dah tak ada tangan, kan bersepah sekarang ni hari-hari kan. Apa puncanya tu? Sebab budak-budak baca Quran ke sebab budak-budak berzina? Berzina tu fahsya namanya. Jadi untuk atasi tu, jangan kempen melalui majalah, jangan kempen melalui envelope, melalui pamphlet, kempen jauhi zina. Tak payah, panggil budak-budak tu didik solat ni. Edar berjuta pamphlet pun tak guna tuan. Lepas tu tunjuk pula gambar orang bercium, jauhkan budak tu, tengok je gambar orang tu bercium, dia pun nak bercium. Pamphlet pun tak betul dah. Dia buat gambar orang bercium, dia pangkah. Jadi budak-budak tengok dah tu. Asalnya tak ada ilham, tengok gambar kempen jauhi zina tu dapat ilham untuk berzina. Kata orang kampung ni bangangnya kerja. Jadi mari kita himpun remaja, lelaki, perempuan Karyah ni nanti ustaz, mana-mana ustaz, ustazah bimbing dia solat elok. Dia akan menghalang. Tanha atau mencegah. Inilah anugerah Allah Ta'ala yang paling mahal untuk kita tuan-tuan. Solat, itulah anugerah paling mahal. Tapi nanti kejap lagi kita cerita panjang. Ni tak boleh pendek-pendek malam ni, mesti panjang-panjang. Sebab kambing dah sembelih kan. Okey. Tuan-tuan makan je ayam masak merah tu.
Ustaz yang makan kambing. Mencegah dari sesungguhnya solat. Inna sesungguhnya as-salata solat tanha mencegah an dari al-fahsya dosa besar wal munkar. Munkar ni tuan-tuan tu yang dalam rumah tuan-tuan tu lah. Korea, Hindustan, orang putih bercium, Thailand, Filipina, drama Spanyol, Indonesia cinta berahi, Melayu cinta berahi, drama-drama tu tuan-tuan tu namanya munkar. Yang kadang-kadang berlaku hari-hari dalam rumah orang solat. Memang pelik sungguh. Dalam rumah siapa tuan? Jawab aku juga. Sonang. Tapi Quran kata tuan-tuan, orang yang mendirikan solat tu dia tak akan buat mungkar tu dengan sengaja berterusan. Kan Quran sebut kan? Jadi Allah ni bohong ke? Na'udzubillah. Allah tak pernah bohong. Jadi mungkin tuan-tuan kita lah yang tidak mendirikan solat. Mungkin. Baik. Allah Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ini ada poin saya nak tanya. Simpan tuan, lepas ni boleh tanya. Kejap lagi boleh tanya dah. Tak perlu sampai habis. Tuan-tuan boleh jerit. Perempuan pun tu yang panggil duduk depan tu. Kan makcik, kakak, ada nenek ke? Tak ada. Adik-adik boleh tanya soalan. Kalau Ustaz boleh jawab, Ustaz jawab. Kalau Ustaz tak boleh jawab, Ustaz Syarif jawab. Dua-dua tak boleh jawab, jom kita pergi makan. Tuan-tuan beres. Jadi insya-Allah dalam rumah orang yang solat tidak akan berlaku dosa berterusan. Hari-hari tak putus-putus. Boleh faham tak tuan-tuan? Kalau dah boleh faham, jom kita terus lagi. Wala zikrullahi, apa makna tuan? Apa dia mengingat Allah ni tuan? Cekrin. Tak. Dia ustaz tengah latih orang Melayu ni berdikari memahami Quran ni. Tuan-tuan tengok. Dan tu atas sekali tengok. Dan ketahuilah mengingat Allah dalam kurungan dia apa? Solat. Jadi Quran ni senang faham tuan. Cuma orang Melayu jauh Banjar ni pemalih, asyik tak faham. Imam baca wal adiyati dhabha sampai masuk yang Lahad tak faham-faham. Ni bukan cerita orang lempit ni, orang cerita orang halu. Amin tuan. Wala zikrullahi tu solat. Mengingat Allah tu solat. Sebab apa? Sepanjang solat tu tuan memang kita ingat Allah Taala. Jadi siapa yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dah teringat Allah, bawang putih dah habis pula kat dapur. Apa golak-golak tu? Macam ado je berlaku. Ayat tu dia tak solat lah tu, sebab solat ni zikrullah. Sebab itu imam daripada sujud itu, dia jangan dia bangun tu dia diam. Sampai berdiri Allahu Akbar. Tak boleh. Dia kena penuhkan sepanjang perbuatannya itu dengan zikir. Allahu Akbar. Ustaz tunjuklah elok apa isyarat tangan pula. Mana dah solat guna tangan ni, panjang ke pendek ni? Kan dan bangun kan tercabut lah kan. Mana anak jadi imam mana ni? Imam lagi balik ke? Panggil. Ni tengok ni. Jangan buat Sami'allahu liman hamidah. Jangan macam tu. Sebab apa jangan? Sebab ni kosong, tak ada zikir. Turun sujud Allahu Akbar. Tak boleh macam tu. Sebab yang ni ke bawah ni kosong, tak ada zikir. Salat adalah zikrullah. Sebab itu disunatkan Rabbana walakal hamdu Allahu Akbar. Itu sunatnya tu. Tapi banyak juga imam nampak gayanya dia tak macam tu. Bila tanya ngapa anda buat gini, dia kata supaya jangan makmum mendahului imam. Dia jawab tu. Dia ada mazhab otaki nama dia. Dia guna otak. Ataupun mazhab ejasi. Dia bukan mazhab Syafi'i lah.
Kan baik, zikrullah tu solat, akbar tu apa makna dia tuan-tuan? Kat sini ustaz buat perbandingan tu. Kalaulah muslimin muslimat kan, lelaki perempuan nak pergi haji, dia belajar haji tu sini ada tak? Belajar haji? Tak ada. Takwa. Macam kan? 16 minggu tuan. 16 minggu tu. Lepas tu ustaz yang mengajar tu pula dengan LCD, dengan laptop, dengan gambar, dengan video dia tunjuk. Lepas tu pula, minggu yang akhir sekali tu pula, dia akan pergi Shah Alam bermalam. Dia panggil perdana. Semua pakai ihram. Pusing Kaabah yang dibuat tiruan tu kan. Tapi belajar solat, tuan-tuan melopong tengok kita bercakap. Tuan bangun, tuan buat, dia buat tak tahu je. Jadi apa yang akbar, solat ke haji? Bila bentuk layanan kita orang Melayu ni kepada haji macam tu bersungguh-sungguh 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kenduri kahwin tak pergi sebab kursus haji. Kenduri akikah tak pergi sebab kursus haji. Penting sangat tu kursus haji tu. Belajar solat. Tok guru duduk depan, anak murid keliling dinding, tok guru tunduk, bermula sujud itu. Itulah cara belajar solat orang Melayu. Sebab itu sujudnya banyak tak tahu. Baik tuan-tuan. Jadi bila khatib Jumaat kata, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Sambung. Wala zikrullahi akbar, maknanya tuan-tuan ialah khatib itu nak beritahu, aku tak nak khutbah panjang-panjang, cukup sekadar tak lebih 5 minit. Yang aku nak panjangkan ialah solat Jumaat 2 rakaat ini. Fatihah aku baca, rakaat pertama aku baca surah Jumaat atau Al-A'la, rakaat kedua aku baca Munafikun atau Al-Ghashiyah. Itu makna khatib sebut. Tapi kadang-kadang turun-turun rakaat pertama inna a'tayna. Tapi disebutnya wala zikrullahi akbar. Jadi kita kat bawah tuan-tuan senyum je dengan khatib dengan imam ni. Sebab tak faham apa dia zikrullahi akbar. Jadi banyaklah yang kita nak fahamkan Ustaz. Masjid Taqwa baru saja hantar WhatsApp tu. Biro dakwah nak kerjasama dengan Pak Ed, nak kumpulkan semua imam daerah, imam surau dan masjid Kuala Langat, nak wajibkan khatam buku tu. Gitu. Ya Ustaz kata, imam-imam ni semua pandai dah, kalau tak apa pula kita lantik dia jadi imam pula. Jadi kita buatlah untuk orang awamnya. Kan, sebab malu nak bimbing imam-imam ni. Baik Jadi tuan-tuan, kita ambil malam ni poin. Tuan-tuan bawa pen tak? Tak ada. Bawa poketnya. Tu dia power. Tengok orang perempuan dengan buku, dengan pen, orang perempuan. Tapi yang ramai dalam neraka siapa? Perempuan. Tapi masa belajar dengan buku, dengan pennya, khusyuk dia dengan elok tu, ini mesti kuat melawan suami. Baik tuan-tuan, pegang kuat-kuat ya. Kita bawa balik malam ni. Yang pertama tadi kita nak mendirikan solat. Yang kedua, apa tanda kita mendirikan solat tuan-tuan? Bermula malam ni sampai kiamat, sampai mati, takkan ada drama Korea dalam rumah. Tak akan ada drama Hindustan golek-golek, joget-joget dalam rumah. Tak ada drama orang putih bercium dalam rumah. Itu tanda mendirikan solat. Yang adanya lepas isyak panggil isteri, panggil anak, baca Quran. Yang ketiga apa tuan-tuan? Jom kita pentingkan solat. Sebab solat itu akbar. Jadi tanda Tuan Nazir kita pentingkan solat, dia pujuk-pujuk Ustaz, dia bodek-bodek, lepas tu dia ugut sikit lah. Kalau tak nak datang masuk neraka dia tu. Ya.
Ini penting ni soalan ni. Nak cerita malam ni lah. Baik. Kemudian tuan-tuan, yang keempatnya malam ni nak faham ialah wallahu, apa makna tuan-tuan? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kerja kan yang kamu kerjakan. Apa kerja yang ada dalam ayat ni tuan-tuan? Tolak baca Quran tadi kita ambil. Yang pertama, kerja yang diperintah ialah dirikan solat. Jadi Allah pun tengoklah kita solat tuan-tuan. Bangunlah kita ni, bangun. Tuan-tuan pernah tengok tak orang buat macam ni? Rokok Sami'allahu liman hamidah, tu yang saya nampak tadi. Iktidalnya tuan-tuan, Sami'allahu liman hamidah. Allah tengok je. Dan dia tahu lah apa yang kamu kerjakan. Lalu solat ni diangkat kepada Allah Ta'ala. Allah kata, iktidalnya pusing tangan macam tu je, aku nak terima ke tak? Ada pula seorang ni tapi susah nak jumpa lah. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dia buat elok. Allah pun tahu juga. Macam tu tuan-tuan. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu kena ingat tu. Yang pertama solat yang kita kerjakan tu Allah tahu. Yang kedua tuan-tuan, apa perbuatan kerja lagi dalam ayat tu tuan-tuan? Ni. Ni. Fahsyak ni Allah tahu kalau kita lakukan. Mungkar ni pun Allah tahu juga kalau kita kerjakan. Jadi Allah tahu tuan-tuan, dalam rumah kita tu bermula petang bawa ke 12 malam tu apa isinya, Quran ke ataupun benda-benda lara yang haram. Allah tahu tuan-tuan. Allah tahu tak? Hei isteri, seminggu kadang 4 hari mulut moncong, merajuk, meronyok. Allah tahu tak? Jawab, kau buat. Pandai, tahu. Suami ni kadang nak putus tali jantung, menderita dengan sikap yang kuat melawan, suka merajuk macam-macam. Ni tak berlaku kat Walat Lempik ni. Ni berlaku kat jauh-jauh ni. Tapi bila yang sini senyum tu saya tahulah apa makna. Jadi Allah tahu tak tuan-tuan? Ya'lamu Allah tahu. Okey. Jom tuan-tuan kita buat praktikal malam ni Tuan-tuan kosongkan tangan. Kosong tangan, tak elok. Nanti ustaz akan sebut Allahu Akbar, kita sama-sama angkat tangan tapi sambil duduk jelah. Angkat tangan waktu takbiratul ihram ni kita buat semua-semua tuan-tuan Yang menyala-menyala pun semua buat. Ni Allah tengok yang ni pusing ke orang ramai. Nanti kita mainkan sini nak tunjuk. Sedia tuan-tuan? Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. 1, 2, 3. Allah, tahan ke atas, jangan turun tuan-tuan. Lalu Tuan Nazir kita perhatilah tu, kan keliling. Tuan Nazir tak payah angkat tu, tengok keliling. Kira ada berapa mazhab? Ada, turun tuan. 1 ke 2 ke 3 atau lebih tuan mazhab ni? Yang mana satu yang Allah akan kata, oh yang tu tepat yang ku nak lah. Wallahu ya'lamu, Allah tahu. Yang tu mandai-mandai dia je tu. Boleh nampak tu jadi tuan-tuan, sepatutnya mula kita berdiri nak solat ni tuan-tuan, mula kita masuk dalam saf tu, dalam kepala kita ada ni, cara aku berdiri, tapak kaki aku ni macam mana keadaan. Sepatutnya semua tu ada ilmu tu, ilmu. Nak bercakap pula usalli fardal isya'i, kita tahu tu apa yang kita cakap, mengapa kita cakap, ilmu tuan. Lepas tu angkat pula tu Allah.
Dia macam-macam lah, betul. Ilmu tuan, aku angkat tangan ni, tapak tangan aku mesti ngadap kiblat, sebab itu yang Nabi suruh. Macam tu lah lebih kurang. Contohnya, jari aku ni kena jarak sikit ni, kena condong sikit ujungnya ni, sebab aku belajar macam ni. Nabi suruh buat macam ni. Nabi buat ni, aku ikut Nabi buat. Dia mesti ada dalam kepala kita macam tu tuan. Tak boleh main ikut selesa kita. Allahu Akbar, ikut selesa kita. Itu nanti Allah kata, kamu ambil balik solat kamu, aku tak akan simpan, aku tak akan terima. Tu kita takut. Tu belum lagi Allah topong ke dalam otak dan hati kita ni, apa bendanya tengah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu pun ingat macam-macam. Belum cerita teori. Jadi tuan-tuan, malam ni mari kita pegang kuat-kuat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dah lah tu, wabillahi taufik, boleh-boleh. Tuan-tuan, jadi soalan ni yang tuan-tuan perempuan malam ni kena jawab ialah, adakah tuan-tuan perempuan semua pergerakan, semua cara baca, semua cara kita nak khusyuk itu telah memiliki ilmunya? Itu tuan-tuan kena jawab. Kalau imam pula pergi ke depan ni, safu fakum, mesti ilmu mengapa aku kata safu ni. Kita semak-semak dalam kitab, mana ada disunatkan imam kata safu. Tak jumpa pun. Tapi imam cakap. Yang kita jumpanya Nabi kata apa? Ulang 3 kali. Istawu. Itu disebutnya. Tapi Imam Melayu ni kita dengar safu kata. Safu apa ni? Itu cerita tuan-tuan. Jadi kita break takat tu dulu sebagai mukaddimah. Kan tadi kudu oleh kan? Jadi kita beri laluan kepada azan. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada whiteboard bergerak tak? Bawa letak sini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa wala quwwata illa la hawla wala quwwata. Allahu Akbar. Salatul qa'imah.
maka man mahmudan dari wa cerita ilmu tuan-tuan kan, bila Bilal muazzin kata hayya 'ala solah, apa kita jawab tuan? Cuba tuan-tuan cakap kat ustaz satu demi satu per kalimah yang kita sebut tu. Jangan macam tu. Satu demi satu. Hayya 'ala solah. Tuan sebut perkataan pertama dulu, jangan sebut terus. Hayya 'alal falah. Sebut perkataan pertama lagi. Hayya 'alal falah. Malam ni tu antaranya dah Ustaz Syarif, kita baru jumpa je. Hari tu tertanya. Rupanya tuan-tuan, bila Ustaz kata cuba tuan-tuan pecahkan kalimah, dia pun jawab la haula wala. La haula wala. Ustaz kata pecah kalimah. Kalimah pertama apa? La haula wala. Malam ni kita dapat ilmu tuan-tuan. Mari tengok semua depan. Yang belakang tak nampak, terpulanglah kat kau. Siapa suruh duduk belakang? Tuan-tuan, ada nampak tuan tu? Dia kelabu. Ustaz Syarif kutiplah derma malam ni. Kita boleh LCD baru. Tu nampak tuan? Nanti kalau ada ustaz lain datang, saya bersamaha ke datang nanti tuan-tuan, hayya 'ala solah, bagi kalimah pertama tuan-tuan, tuan hanya cakap la haula. Tu je. Jangan sambung la haula wala. Itu je kalimahnya. La haula. Kalimah berikutnya apa dia? Wala quwwata. Kalimah berikutnya illa billah. Kalau tuan nak sambung illa alil azim tu sambunglah. Tu sifat Allah Taala kat sini ustaz jumpa rupanya bangsa ustaz ini beramal ilmunya wallahu alam dalam bab jawab azan. Tu belum tanya lagi apa makna la haula tu dalam hati kita, apa tu dalam otak kita, apa belum tanya gitu. Baru tanya kalimah. Sebab tu bila ada ustaz-ustaz datang ceramah kat masjid, cerita kungkang ustaz jadi senyum je. Tak payahlah kau cerita benda-benda tu. Kan cerita Jepun, cerita dia kena tukar sekolah, dia kena berhenti kerja 24 jam, kena pindah ke sana, pindah sini. Tak payah cerita tu lah. Ajar je lah orang kampung ni jawab azan macam mana. Jadi bermula nanti subuh tuan-tuan, ataupun qomat nanti, bila sebut saja asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu jawabnya apa tuan? Asyhadu anna hayya 'alas solah. Jawabnya apa tuan? La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ini ilmu ni ustaz tu kata tadi, Allah tahu tu. Allah tengok apa yang kita kerjakan apa amalan-amalan kita buat. Okay, orang lain tak sebut tak apa tuan-tuan, tapi nama itu ustaz ialah nak semua kita ni beramal tepat dengan ilmu. Nama itu dalam hati. Jadi tuan-tuan, Allah kecil hati saya ustaz, macam nak nyalahkan saya, itu terpulang kat tuan-tuan lah. Nama itu ustaz ialah kita nak semua kita beramal tepat dengan ilmu. Gitu. Jangan turun temurun. Penasyid bernasyid la haula wala quwwata. Lalu orang pun jawab kalimah tuan, kalimah pertama la haula wala, la haula wala. Tu. Ni bencana nasyid juga. Antara bencana yang dibawa oleh penasyid. Baik tuan-tuan. Apa makna la haula tuan-tuan? Tengok hadis Nabi ni tuan-tuan. Dia tak bergerak. Sudah. Hadis Nabi tuan-tuan. Suatu hari Ibnu Mas'ud, ni tuan, Ibnu Mas'ud ni, Ibnu Mas'ud berkata,
aku berada bersama kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku satu hari ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu la haula wala quwwata illa billah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atadri ma tafsiruha? Engkau tahu tak apa makna yang kau sebut tu? Jadi kalau ustaz tanya tu, kita ikut sunnah Nabi lah, sebab Nabi tanya. Maka qultu, Ibnu Mas'ud berkata, aku berkata, la, aku tak kerti. Jadi kalau tuan-tuan jawab tak tahu tu, taklah hina. Sebab Ibnu Mas'ud pun jawab tak tahu. Qala, baginda pun berkata, la haula. Kita pun bangun lah tuan. Kau bawa whiteboard marker dah tak? Botol bondo betul. Minta whiteboard jadi bawa. Aduh. Hei, masjid. La haul. Ni tak sampai wayang. Wayang ni tak sampai. Ni bukan lagi. Tuan-tuan, dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, Allah tulisan buruk sangatlah. Kan? La, dakwat pun tak ada. La. Merah ni tahu doktor nak mati sebab tak tahu merah ni. Kalau budak muda hitam. Kan? Budak tua merah. La, tu pasal tu. Haula. La haula. Makna dia tuan ialah, saya tak pandai tulis Jawi. Tidak ada kekuatan kami nak tinggal maksiat. Maksiat ni ingkar Allah Ta'ala lah. Itu maksud dia tuan. La haula. Itu la haula an maksiatillah. Itu dalam hadis tu. Wala quwata. Wa ni sinilah dan kan. Wala quwata. La quwata. Apa makna tuan? Dia tulis kat situ, wala quwata ala ta'atillah. Tidak gagah kami nak taat Allah illa, maknanya ialah kecuali, billah. Apa makna tuan? Billahi, dia tulis kat situ biiznillah, dengan izin Allah. Izin Allah. Tuan-tuan ambil telefon, tangkap gambar, viral dengan kawan-kawan lain, sebab takut ramai tak reti kat. Ini cerita ilmu tuan-tuan. Setiap amal kita buat mestilah dengan ilmu. Jadi yang kita jawab-jawab tuan-tuan, Allah tahu tak? Wallahu ya'lamu. Allah tahu tuan-tuan. Haula wala, haula wala, haula wala. Itu cerita tuan-tuan. Ustaz suka beritahu macam ni ya. Saya tak wati nak ceramah bono yang panjang-panjang tu. Baik. Jadi tuan-tuan, balik bab solat tadi. Tuan-tuan dah sedia soalan ke? Yang ada buku, cuba tuan-tuan buka muka surat Roman. Roman tu maksudnya XX, okay? XV, ada yang dah ada buku tu XV, Roman tu muka surat XVI.
XVI. Ustaz bawa tak banyak tadi. Tak sempat. Belakang tengah rasa nak sakit, tak boleh nak angkat. Ya, nanti tuan-tuan Ustaz cadangkan Jawatan Khazanah Masjid, kita buat satu seminar khas untuk diskusi. Itu tadi mukadimah kan. Sekarang ni kita nak belajar pula cara rokok tu yang betul-betul Ustaz ikut fiqh mazhab Syafi'i ni macam mana ni yang betul-betul. Nanti kita buat belah. Yang tu kena semoleh pabau lah tu. Ini kambing tak cukup dah. Tuan-tuan datang ramai nanti ya. Kita belajar pasang aircon sejuk-sejuk elok kan. Kita belajar lama sikit lah. Ya, pagi sampai asar boleh kot kan. Seminar sehari. Orang kampung ni jangan buat kenduri. Kalau ada kenduri dia terganggu, orang kena keluar. Ya, pakat-pakat karyah ni nanti satu tarikh tu jangan ada kenduri kendara, akikah pun tak ada, apa pun tak ada. Kita datang duduk dalam masjid ni. Kita belajar insya-Allah. Ya, tahun berapa tu Ustaz? Tahun 2072. Ha? Apa dia? Kau tak? Tuan-tuan tata cara solat ni telah ditetapkan ya. Baik. Siapa yang tetapkan cara solat tuan-tuan? Cuba akak baca sikit tu perenggan tu ya. Bagi memastikan solat ini didirikan, kita kena faham bahawa yang mensyariatkan solat ni siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena faham. Tak boleh ikut kita, kena ikut apa yang Allah syariatkan. Jadi angkat tangan tadi Allahu Akbar tadi kena ikut macam mana Allah syariatkan. Soalan ni tuan-tuan, macam mana kita nak tahu yang Allah syariat tu? Siapa boleh jawab? Kan? Buka muka, tengok muka sebelah pula kan ada sallu kama raaitumuni usolli. Itu kan Nabi SAW sebut, kamu solatlah ikut aku solat, ikut kamu tengok aku solat. Gitu ya. Soalan pula, bila kita tengok Nabi solat? Tak pernah. Mana ada rakaman, mana ada YouTube? Ya, zaman Nabi kan? Tak ada. Jawapan dia apa tuan-tuan? Pergi langkau satu perenggan, pergi ke perenggan yang panjang tu ya. Amali solat Rasulullah SAW ni tuan-tuan disaksikan, yang nengok Nabi solat siapa dia? Para sahabat. Apa tindakan para sahabat bila tengok Nabi solat? Meriwayatkan hadis-hadis. Banyak ah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu hina qama minat tsanataini kama rafa'a hina takbirihi. Adalah Rasulullah SAW bila bangun berdiri itu diangkat tangannya seperti mana angkat waktu takbiratul ihram bila bangun daripada rakaat kedua. Maksudnya daripada tahiyat awal, Allahu Akbar, letak. Tapi bila kita tengok kat majlis surah, daripada rakaat pertama pun angkat juga, daripada rakaat ketiga pun angkat juga. Salat 2 rakaat qabliyah ba'diyah, bangun yang pertama angkat juga. Ya Allah, hai, apa ni dalam hati kita? Jadi sahabat riwayatkan hadis. Hadis-hadis ni tuan-tuan, kita yang kutip ke atau orang lain yang kutip? Hadis-hadis ni dihimpun oleh, difahami oleh para ulama dan tabi'in dulu. Bukan ustaz-ustaz yang muda-muda ni ngimpun kan? No, para tabi'in ulama dulu. Apa sifat mereka tuan-tuan? Sifatnya mereka memiliki autoriti, kelayakan untuk memahami hadis itu. Itu sifat dia. Ya, Ustaz Syarif datang jumpa satu hadis, buka kamus dapat terjemahan, keluar hukum. Tak boleh Ustaz. Sebab kita ni tak ada kelayakan itu, walaupun boleh buka kamus tengok mana perkataan. Itu masalah bila ustaz-ustaz muda-muda datang masjid surau, dia kata kita tak payah pegang mazhab-mazhab ni, tak payah ikut Syafi'i, tak payah ikut Hanafi ni. Ya, kita pegang hadisnya. Soalan dia, mampu tak dia memahami dengan tepat? Ana rojok syarah Muslim. Rojok syarah Muslim maksudnya dia ikut Imam An-Nawawi. Gitu ya. Dia tak boleh nak sebut tak payah ikut. Tak boleh macam tu. Sebab itulah yang berautoriti. Tuan-tuan ada tak yang asal daripada Kedah?
Perempuan ada yang daripada Kedah. Jadi contohnya tuan-tuan, kalau hadis Nabi, lelaki yang datang solat jemaah di Masjid Olak Lempik tak boleh menikah lagi dua dengan perempuan penyegan, segan, penyegan. Hadis ni tuan-tuan, kalau sampai ke Kedah, dia lelaki ni haram kahwin dengan perempuan pemalas. Sebab masuk segan ikut Kedah ialah malas. Halal kahwin dengan perempuan pemalu. Tapi kalau hadis ni bawa ke Banting, lelaki sini haram kahwin dengan perempuan pemalu, halal kahwin dengan perempuan pemalas. Dah muncul dua mazhab dalam satu hadis. Ulama Kedah tak betul tu, tak boleh kata macam tu. Sebab autoritinya memahami penyegan tadi, segan tadi, ikut mereka ialah pemalas, ikut kita pemalu. Jadi kita tak boleh salahkan dia. Sebab itulah Abu Hanifah, Imam Malik tak boleh salahkan Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tak boleh salahkan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh salahkan Imam Syafi'i. Sebab masing-masing faham ikut autoriti masing-masing. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kalau sahabat-sahabat tanya apa pula empat mazhab ni, umat Islam berpecah belah daripada dulu lagi. Tak, kita tak berpecah belah. Dia sefahaman. Cuma autoriti tadi yang melayakkan dia. Tuan-tuan suka makan cili api, perempuan suka makan belacan. Itu kan autoriti. Man boleh paksa dia makan cili api juga. Contohlah. Baik tuan-tuan. Jadi ulama-ulama yang faham hadis ni tadi, tabi'in ni tadi, apa tindakan dia? Kalau tuan-tuan baca kat situ, ustaz tuliskan mereka mengarang kitab-kitab. Apa nama kitab fiqh dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i yang pertama tuan-tuan? Apa nama kitabnya? Baik, tak berjawab. Apa nama kitab usul fiqh yang Imam Syafi'i rahimahullah karang yang pertama tuan-tuan? Tak jawab juga. Siapa nama fullback pasukan bola Malaysia masa lawan Piala Merdeka lu tuan-tuan, yang besar tinggi tu siapa nama tuan? Santok. Oh, boleh jawab, senang. Yang kocik putih tu member Santok tu siapa nama tuan? Chin An. Dapat jawab. Dua nama tu senang jawab. Tanya kitab Syafi'i sonyam. Parah Olak Lempik ni Ustaz Syarim. Oi, ni nak kena rawat Darul Syifa ni. Baik tuan-tuan. Jadi karang kitab awal-awal tu tuan-tuan dia pendek, padat. Datang ulama selepasnya tu dia syarah. Sampailah beberapa kitab tuan-tuan yang bila kita baca senang je kita faham. Antara kitab ni tuan-tuan, ini yang saya nak tunjukkan. Ini tuan-tuan. Dikarang oleh tu Syekh tu. Dah pangkah topi ni, buang ni. Bosarkan ni biar nampak. Tuan-tuan. Dikarang oleh Syekh ni. Bila sebut Syekh tuan-tuan, dia tak ada autoriti. Dia tidak memiliki autoriti. Yang dia boleh buat ialah dia kutip tulisan-tulisan imam-imam yang ada autoriti. Itu je yang dia boleh buat. Dia tak boleh, pada pendapat aku, dia tak akan cakap dalam kitab dia. Dia akan kata menurut Ibnu Abdissalam, menurut An-Nawawi, menurut Ar-Rafa'i, menurut Al-Ba'a. Itu je dalam kitab dia ni. Ya, kitab dia ada 6 jilid tuan-tuan. Ustaz-ustaz ni ada lah kot. Beliau ni tuan-tuan, kitab dia memang detail. Nanti saya tunjukkan dalam bahasa Melajunya. Kalau makcik tengok kulit belakang sekali tu, inilah akan jumpa ni lah Baik. Beliau ni mengarang kitab ni atas ilham yang ni tuan-tuan. Minhajut Talibin. Dalam kitab Minhajut Talibin ni ada matan, ada tulisan utama, kemudian dia ada syarah dia. Jadi dia ambil tulisan utama tu, kemudian dia syarah ni. Yang ini tuan-tuan dikarang oleh seorang yang memiliki autoriti. Siapa dia? Ini dia tuan-tuan. Ini namanya ni. Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf. Gelarannya, panggilannya An-Nawawi, sebab nama tempatnya ialah Nawa. Jadi An-Nawawi. Olak Lempik, Ustaz Muhammad Syarif Olak Lempiki. Mazhabnya Asy-Syafi'i. Di Malaysia ni sebab kita dah ma'ruf, dah memang sekata,
mengamalkan mazhab Syafi'i. Ya, kalau kita dedahkan mazhab-mazhab lain nanti orang pening kepala. Ya, baik tuan-tuan. Dalam kitab ni ditulislah detail-detailnya tuan-tuan. Ya. Baik. Ada orang solat tuan-tuan daripada rakaat ketiga tu, daripada rakaat ketiga solat isyak tu dia menahan kentut, tak nak ambil wuduk balik. Orang perempuan biasa tak buat macam tu. Rakaat ketiga dah rasa nak terkentut, dilepas ke ditahan? Kita tengok sana semua biar dia jawab. Dia lepas ke ditahan? Tahan. Tu dia. Bila nahan kentut tu Allah benci ke Allah suka? Tahu pula. Dah tahu Allah benci, tahan buat apa? Ditahan, duduk tayat akhir tu. Kan baca tayat akhir tu kan. At-tahiyyah sampai kemun-kemun hidung tu lah nahan. Ya, at-tahiyyatul mubarakatuh innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Pus kentut dia keluar. Dia ni menjadi pemalas. Dia pun kata selesai dah solat aku. Dia pun baca doa pergi. Tuan-tuan dia punya situasi tu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan jadi mufti. Tak sempat habis warahmatullah, tak sempat, paling kanan langsung tak sempat kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi, pus kentut dia keluar, tak sempat langsung paling ke kanannya. Solatnya tuan-tuan ikut hukumnya sah atau batal? Mengapa batal? Ustaz Syarif dengan lalu. Kalau ustaz tak buat seminar tu, ustaz lah dalam neraka laju. Dah ustaz dah dengar jawapan kan? Yang ada buku buka muka surat. Ustaz tolonglah, ustaz tolong. Yang ada buku buka muka surat 178. Ini serius ni. Tu tuan-tuan yang ustaz kata serius tu ni, inilah maksud seriusnya. Ni buku lama ni, dia tak elok lagi, tapi tak apalah, bolehlah tuan-tuan yang tak ada buku tengok sama-sama kan. Macam mana nak cari muka surat ni? Tak boleh lah, dia tak ada kemudahan muka surat. 118 ni berapa tuan? 52. Ni berapa tuan? Salawat ke Nabi. Jumpa. Tuan-tuan yang ada buku, tengok buku. Kalau dah nak boli buku tu, nak milik sendiri, bolehlah tanda dengan pensel kan. Yang tak ada, tengok depan. Nanti lain kali kita bawa lain. Apa bosan. Tuan, baca tu. 1, 2, 3. Tak, ni jap. Tu, baca. 1, 2, 3. Baca tuan-tuan ramai-ramai. Puan, tengok puan, rukun tu tak melibatkan paling-paling tu. Rukun ialah lafaz. Ni cerita tadi, wallahu ya'lamu, Allah tahu tuan-tuan. Kita ada ilmu tak ada ilmu ni, rukun-rukun ni. Orang lain tak tahu tuan. Dia tengok tuan pakai jubah, pakai kopiah putih elok, janggut elok, orang kata oh ni bagus ni, tapi Allah tahu. Makan kita konyang, tidur berdongku, mandi basah, tapi rukun sunat tak wati. Allah tahu. Allah tengok lagak hidup kita. Baik. Apa lafaz salam tuan? Mari kita baca. 1, 2, 3. Baca tuan-tuan. Sekurang-kurang itulah rukun. Nanti lain kali kalau datang ustaz pula test market kan, tuan-tuan tengok ni, tahan kentut, assalamualaikum warahmatullahi, pus kentut dia keluar. Lalu dia pun selesai dah solat aku. Dia tanya sah tak sah, bergema kita jawab ramai, sah ustaz. Bila dia tanya ngapa sah pula, rukun kan assalamualaikum, baru mantap tuan. Dia tanya kat kita pula, yang paling-paling tu kat mana pula tu? Apa bendanya pula? Apa hukumnya paling tu?
Kat mana pula kita belajar paling tu sunat? Kita pun scroll lah tuan-tuan. Ini cerita kitab tadi. Datang ulama kemudian ni, dia syarah sedetail-detail tuan-tuan. Sampai tak payah kita cari topik lain dah. Kan? Ya? Dia kata apa tuan-tuan? 1, 2, 3. Baca ramai tuan-tuan. Sunat memisahkan antara dua salam. Kita dah faham tadi salam tu ialah kalimah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan dua kan? Sunat pisahkan. Macam mana cara pisah tu? Seperti mana? Sama lagi seperti mana yang ditegaskan oleh Al-Ghazali dalam Al-Ihya. Sambung salam. Hukumnya ke kanan tu sunat. Ni sabit hukum sunat tuan-tuan. Ni tu dia. Kerja ulama kita tahun 900 Hijrah dulu mengarang kitab. Dah berapa tahun maknanya? Dah 500 tahun. Panduan ni. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kentut tak sah sebab tak paling. Apa cerita? Mana ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah glamour-glamour ngapa tak bimbing benda-benda ni di surau masjid? Itu soalan tuan-tuan. Ceramah punya dahsyat kan? Rupanya rukun sunat ahli karyah kita tak settle. Jadi kena belajar tak kena belajar tuan-tuan? Beres. If you need my help, I can help. If you need for others, others can help you. Jangan ta'assub. Kita bagi assalamualaikum dari kanan. Itu betul. Tapi kita lupa paling kiri ada batas. Kita assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Lepas tu kentut. Lepas tu paling ke kiri pula. Dia ada dua pendapat. Satu pendapat kata batal sebab dia masih meneruskan lagi solatnya sedangkan dia telah terbatal. Tapi yang paling kuat sekali tak batal sebab dia telah melaksanakan rukun. Ada dua pendapat. Yang kata batal sebab alasannya ialah walaupun dia dah kentut tapi dia teruskan lagi solat. Jadi dia solat dalam keadaan berhadas, maka solatnya batal. Yang kuatnya ialah tak batal. Sebab apa? Sebab rukunnya dah siap. Yang dia pergi tanpa hadas tadi yang sunat. Baik, tapi jawapannya dalam ni tak ada sebab yang membatalkan solat tu belum siap macam Melayu macam ni. Tuan-tuan Ustaz tengah siap lah tu yang tengah latih Ustaz Syarif and the gang ni, guru-guru kafah ni, supaya masjid surau nanti ustaz-ustaz ni yang pergi. Ustaz nak duduk kat rumah nak nyiapkan. Sebab Ustaz Syarif tak nak nyiapkan ni. Tu. Jadi ana yang kena buat kat rumah. Kan? Jadi bimbing-bimbing ni. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah Jais sudah menyahut kepentingan apa waladikrullahi akbar ni, solat ni akbar ni. Cuti sekolah nanti 25, 26 tu 3 hari akan dipimpin 35 orang ustaz-ustaz yang sedia mengajar di Masjid Surau dengan kitab ini. Daripada kulit ke kulit akan dibimbing untuk semuanya pergi ke surau masjid seluruh Selangor mengajar. Masa tu Ustaz Asnan duduk rumah saja. Sebab nak siapkan jawapan pada tuan tadi. Sebab Ustaz tak suka jawab tanpa menunjukkan apa ilmunya. Jadi sunat pisah antara dua salam. Jadi salam tadi perbuatan ke lafaz? Lafaz. Kan? Yang pertama, salam yang pertama dilafaz ke arah kanan. Dan yang kedua ke arah kiri. Jadi kalau orang buat macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia dapat tak pisahkan yang kedua tu? Tak dapat. Sebab dia sebut ke kanan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ke kanan lagi ni dia sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak dapat lah. Nampak tak? Itu praktikal dia lah tu. Baik. Ustaz, macam mana kita nak lafaz kemudian paling macam mana? Tengok tuan, detail dibimbing tuan. Tu, lafaz salam dimulakan dengan muka menghadap kiblat. Ucap assalamu tu muka ke depan. Jangan
Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan baling dulu baru cakap. Jangan, nanti tak sempurna. Tapi sah tak? Sah, sebab rukun dia dah buat. Itu kena faham Kemudian dia kata, kemudian berpaling dan disempurnakan lafaz salam serentak dengan sempurna berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Kan dipandu detail tentang solat. Yang ni lah yang Ustaz cadang tadi supaya tuan-tuan, mari kita duduk sama-sama, mari kita belajar elok. Bawa isteri kita, panggil anak-anak yang kerja jauh-jauh tu balik. Kita penuhkan masjid ni, panggil berita harian, panggil pemberita biar tangkap kamu keluar surat khabar. Masjid Olak Lempik telah melaksanakan wala dzikrullahi akbar, atau konsep. Baik tuan-tuan. Macam itulah contoh-contoh. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Saki baki ni tuan-tuan, perut saya dah mula rasa lapar pula. Air kosong ni bagi. Dah minum ais, kena bercakap banyak. Tuan-tuan, silakan tuan-tuan, kalau ada 2-3 soalan, kita tunggu soalan. Ni kelabunya tak payah. Tuan kotor. Sila tuan-tuan. Soalan pertama, hajat, silakan. Sebelum Ustaz sambung sikit lagi, ada beberapa Ustaz nak jelaskan. Ada soalan. Satu je, okey. Boleh tak Ustaz buatkan persembahan dari pergerakan pertama sampai habis? Apa dia? Ustaz buat persembahan dari gerakan takbir sampai salam. Nanti Kau buat soalan macam ni tu, Ustaz, boleh tak saya tunjukkan daripada awal sampai akhir? Ustaz tolong betulkan yang betulnya. Ubah soalan. Kalau aku yang tunjukkan nanti, aku yang betul, kau tak betul. Kan dia ustaz-ustaz ni jadi mangsa. Kan bila dia duduk belakang sana tak nampak ustaz, tengah sikit ustaz, tengah sikit ustaz. Dia berganyak duduk bagi nampak, takkanlah. Kan? Tu baik. Jadi macam tu lah soalan bagus. Ustaz, saya nak buat ni Ustaz, daripada mula sampai akhir. Cuba Ustaz betulkan Ustaz apa yang tak betul. Best tak soalan tu? Tu tengok best. Itulah menyesal kau jemput aku lagi. Boleh boleh insya-Allah. Ya, sila. Kedudukan kaki, bagilah mikrofon tadi. Kau milik mutlak pula mikrofon. Maksudnya kedudukan kaki tu bukan kaki lah waktu kita sembahyang berjemaah ni Ustaz. Sebab kita nak untuk rapatkan solat ni kan. Kadang-kadang ada yang dia punya kaki tu rapat lah, ada yang muka lebih lah, macam mana dapatkan yang saf yang betul Ustaz waktu kita sembahyang. Pakai jubah, baju biru, baju merah, mai bangun 3 orang. Nak suruh yang pacik-pacik kan mengamuk pula dia kan. Kurang ngajar ustaz ni kata kan. Jadi ngadap sanun lah, ngadap sini apa. Dia kalau tuan-tuan perasan kan, imam-imam Arab tu dikatakan apa? Istau, maksudnya luruskan saf. Lepas tu dia kata apa? Al-katif bil katif, al-qadam bil qadam. Dia akan sebut macam tu ya. Bahu bertemu bahu, tapak kaki bertemu tapak kaki. Cuba buat. Bahu bertemu bahu, tapak kaki bertemu tapak kaki. Tuan-tuan Ustaz pun lalu kat sini. Bondo yang saya nak guna ni. Ni boleh lah ni guna ni. Boleh ni ya. Okey dah. Kaki, bahu, bahu. Dah. Jadi macam ni cara makna rapatkan saf tuan-tuan. Ya. Bahasa tu minta apa fikirkan bukan saya tu bukan maksudnya tapak kaki bukan tapak kaki macam Ustaz
Terima kasih banyak tuan. Betul-betul. Saya terfikir bahasa Arab, dia kata al-qadam bil qadam. Qadam ni, qadamun ni dalam terjemah Melayu ni tapak kaki. Jadi copet spontan keluar tapak kaki lah tu. Okey, kita tukar kaki bertemu kaki. Terima kasih banyak tuan. Ya. Al-qadam kan, kalau rijlun kaki, kalau al-qadam tu tapak kaki. Maksudnya masih banyak tuan. Macam tu lah yang kita nak. Tuan senyap. Dalam hati apa ustaz cakap tu, tapi tak bercakap. Tak elok. Buat macam Naji ni kan, cakap je. Kan? Tak perlu minta maaf tu Haji. Itu memang kita suka. Baik Jadi apa tadi je? Kaki temu kaki. Jadi dah temu tu, insya-Allah isyak nanti kita buat macam ni. Yang belakang confirm tak nampak. Tuan-tuan nampak muka ustaz ya? Kan ya? Bahu temu bahu. Dari sudut jarak antara kaki makmum tu. Antara kaki makmum. Tunggu dulu. Ni antara dua ni. Okey, tunggu dulu. Ini yang saya nak tunjuk ni. Sekarang dibantu oleh pengapit kiri kanan ni. Jadi yang tengah tu insya-Allah kita akan ukur. Yang dua boleh duduk. Yang tengah jangan gerak. Kan? Kita ambil tali ni tuan. Kita ukur bau dia ni. Ni nak buat baju ni. Ini ukuran baunya. Kita turun bawah tuan, dia ngam-ngam je, kelengkeng ke kelengkeng. Jadi bila soalan dia tadi, buka antara dua kakinya, ikut buka bahu dia. Jadi tuan-tuan balik, ambil tali tip, ukur bahu. Tu letak bawah, macam tu lah tuan buka. Dibantu oleh pengapit tadi. Sebab kaedahnya bila kita saf ni ialah kaki temu kaki, bahu temu bahu. Itu kaedahnya. Jadi lepas kita buat tu, kita halau kiri kanan, duduk tinggal seorang. Ukur, memang dia buka kaki tu ngam-ngam. Ya? Sama dengan bahunya. Jadi kalau tuan-tuan kecikkan, maka bahu akan temu bahu, kaki tak akan bertemu. Kalau tuan macam tua pula, kaki jumpa kaki, bahu takkan jumpa, betul tak? Power, terima kasih banyak. Soalan saya jawab, bayar RM50. Masa nak free. Ustaz, kalau perempuan macam mana macam juga? Dulu tak sama, tapi sekarang sama sebab perempuan sekarang menuntut hak persamaan. Jadi sama. Sama. Ustaz, satu soalan saya, sebab sekarang kiranya macam jadi satu masalah lah bagi kami yang selalu berjemaah di masjid, masalah suara. Masih kita membaca Fatihah tu, suara setakat mana yang kita boleh kuatkan ke, macam maknanya supaya tidak mengganggu ataupun yang sebaiknya lah. Itu saja. Kita biarkan ulama dulu menjawab. Sebab kita jawab tak berapa pandai. Kita scroll. Yang ada buku buka muka 19. Kalau soalannya tentang pelaksanaan solat, jawapan ni semua dalam buku tu. Tapi kalau jemaah tanya yang batal tu tadi, belum ada lagi, belum siap lagi. Yang tu insya-Allah Ustaz usahakan supaya ada lah nanti. Itu yang kita doa tu supaya telefon kita ni hilang daripada semua telefon orang ramai ni. Supaya dia tak dapat telefon jemput ceramah tu. Betul tu Ustaz doa dan sujud tapi belum makbul lagi. Lewat sampai tadi sebab berbalik pada Melaka. Pergi Melaka himpun orang ramai ni, suruh bimbing, kita bimbing. Kan sebab ustaz-ustaz yang lain ni tak nak nolong. Belum bukan tak nak, belum. Jadi terpaksa kita buat guru kafar pergi. Dan 19 keadaan ketika takbiratul ihram dan kadar suara. Dalam kitab Arab tadi tuan-tuan, dia tak ada tajuk-tajuk ni. Tajuk ni ustaz dah habis kita Melayu kan tuan-tuan kan. Kita baca balik berbelas-belas kali ulang-ulang tu, kita keluarkan tajuk-tajuk supaya senanglah ustaz-ustaz nanti bimbing nak rojok. Baik, tuan-tuan, wajib takbir dalam keadaan berdiri berdasarkan hadis yang lalu adalah dalam bab berdiri.
dan mesti didengar oleh telinganya sendiri. Itu. Bila mesti ni wajib Jadi kalau dia berbisik, telinga dia langsung tak dengar bacaannya tu, solatnya batal. Ataupun dia yang keluarnya dia punya angin tu kan, batal juga. Sebab yang mesti didengar ni adalah suara original, bukan suara bisik-bisik tu. Jadi bila terlebih sikit ke orang sebelah tu, itu dimaafkan dah. Sebab orang sebelah ni pula, dia berusaha nak dapat khusyuk. Setiap kalimah yang disebut, otak dan hatinya pergi memahami maknanya. Jadi dia tak akan terganggu oleh orang sebelah. Tu dia integrated tu, dia bersepadu. Entah ya, membaca macam tu, dia kena suaranya tu telinga dia dengar. Gitu ya. Kalau jemaah jangan kuat sangat, sampai 7 orang tepi dengar tu dah kuat sangat kan. Kalau sebelah tu je dengar, maksudnya itu terlepas lah. Ya, itu dimaafkan. Kalau sampai 2 ke 3 boleh dengar tu macam mana? Aku baru je cakap. Kau tanya lagi. Ketuk kepala pun tu. Kalau sampai 4 orang, 3 orang tepi tu dengar, maksudnya dah kuat sangat lah. Cara kita nak tegur dia, jangan kata, weh, slow sikit baca, nanti dia marah. Nanti puan dengar dia elok tu, sampai dia walad dhalin. 3 ni amin kan? Amin. Nanti insyaAllah lain kali dia tak buat lah. Hukumnya macam mana, Ustaz? Hukum apa? Hukumnya tu haram ke ataupun berdosa? Paling tinggi dia jadi makruh je. Dia tak jadi haram. Paling tinggi lah. Tapi Ustaz tak jumpa makruh tu. Paling tinggi. Saya ada dengar lah, kata kalau yang kedua jadi makruh, 3 jadi haram. Jadi itu sebab Wallahualam. Tak dapat lah saya jawab tu dah. Saya ni ustaz yang paling jahil, tak pasti jawab. Okey, satu lagi Ustaz, kalau kita berjemaah kan dia imam suaranya kuat kan. Jadi kalau kita tak dengar suara kita macam mana? Masa kita baca Fatihah, imam baca surah. Baca lah tu habis-habis buka buku tu baca. Mesti didengar oleh telinganya sendiri sekiranya pendengarannya sihat. Jadi kalau dia dah pekak-pekak, dia tak perlu jerit. Kalau dia sihat, kadar tu dah dengar lah. Lagi dan tidak ada yang mengganggunya dari mendengarinya. Seperti bunyi bising, termasuklah bacaan imam. Kalau tak ada suara imam tu, kadar tu dia dengar dah. Jadi kalau suara imam ada, kadar tu dia tak dengar, dia tak perlu jerit. Kadar tu lah. Tu betapa detailnya tuan-tuan dijelas oleh ulama kita dulu. Jadi ulama kita dulu sayang kat kita. Kita je tidak sayang pada diri sendiri kadang-kadang. Baik. Soalan bertulis. Wah, ni suara aurat ni. Boleh puan kalau solat kat airport tak perlu menjerit. Sebab dia ada bunyi tadi. Kalau tak ada bunyi tu, dia suara tu dia dengar dah. Tapi oleh kerana bunyi tadi, dia jadi tak dengar. Maka dia tak perlu angkat lah. Kadar tu lah. Gitu. Boleh Masya Allah. Soalan bacaan doa kunut ada yang tidak sama, ada yang membaca secara bertajwid, ialah kunut tak perlu tajwid, dan ada yang membaca tidak ikut bacaan tajwid, tak perlu tajwid kunut sebab itu doa. Pada hujung ayat, bagaimana bacaan yang terbaik? Macam orang sebut nah, Allahumma hdina fiman hadait. Tak boleh hadait sebab ada ya tu. Ni saya tunjukkan ni muka surat 55. Buka Ustaz Syarif muka surat 55. Muka surat apa ni? 52. Seluruh bacaan dalam solat ni tuan-tuan boleh ikut formula yang ni. Kunut tu sunat kan? Ni ikut formula yang ni. Kewajipan membaca Al-Fatihah merangkumi formula ni. Setiap sifat huruf dan tanda baca.
Jadi kalau Allahumma hdina fiman hadait, maksudnya dia dah buang ya tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, dia dah buang ya tu. Bismillahirrahmanirrahim, dia dah buang alif, dia dah buang tanda ma tu panjang 2 harakat tu, dia dah buang habis tak? Kewajipan membaca tu huruf tanda baca, huruf tanda baca. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah, dia dah buang alif banyak dah tu. Itu cara membaca. Jadi pastikan kita baca tu tepat huruf dan tanda bacanya. Jadi kat sini kewajipan sebab Fatihah tu wajib. Jadi kalau kunut tu nak dapat pahala baca kunut tu, maksudnya kena sempurna huruf dan juga tanda bacanya. Yang tu kita buat exercise dengan guru-guru kafah kita itu, suruh minta tulis tahiyat, at-tahiyyat. Cuba tuliskan. Kalau kita buat baca tahiyat dengan ilmu, tuan-tuan, bermaksud kita mampu menulis apa huruf dan tanda bacanya. Kalau kita membaca tu kerana ilmu, dengan ilmu. Kalau kita baca kerana sambung-sambung orang baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah, kita tak mampu nak tulis. Macam mana kita dakwa kita baca tu betul huruf tanda baca kalau kita tak mampu tulis? Betul tak Ustaz? Tu. Jadi jawapannya macam itulah. Tajwid tak ada dalam baca kunut. Ustaz kat ujung tu kan madlin hadait. Ada. Cumanya ya tu dia kena wujudkan ya, hadait. Gitu. Lagi sila. Siapa berhajat lagi? Cara duduk sembahyang saya sembahyang duduk kursi ada bermacam-macam cara. Tidak ada orang sembahyang atas kerusi. Duduk di kursi. Orang solat tuan, bukan orang sembahyang. Tak, Ustaz tengah kempen ni. Kita buang dalam parit perkataan sembahyang tu. Sebab orang Kristian pergi gereja, dia buat apa tuan? Orang Hindu pergi kuil tu, orang Buddha pergi tokok, tuan datang masjid. Jadi kita nyahkan sembahyang tu. Takut nanti jadi semangat Wan Malaysia. Dah habis dah, pada mentari tu dah tak ada dah. Jadi takut nanti orang Buddha naik masjid, dia you sembahyang, I sembahyang. Jadi kacau. Jadi no. Kita solat, you sembahyang, pergi ke kuil lah. Baik, masih tuan. Saja ya kan. Baik. Ada ke cara solat atas kerusi? Dalam masjid ni tak ada kerusi kan? Ada? Oh sudah. Banyak. Yang ada buku pergi ke muka surat 35. Kami dulu sekolah pondok tuan-tuan. Di pondok ni konsep tok guru ialah selagi kita tak hafal muka surat, kita tak ada ilmu. Itu konsep tok guru kami dululah masa belajar pondok dulu. Jadi anak-anak murid dia memang kuat dia ingatan. Yang lemah-lemah dia ingatan tak boleh jadi murid dia. Memang dia halau macam tu je. Dia tak nak ajar. Cuba tuan-tuan tengok ni. Ini nasihat ulama kita tahun 900 Hijrah dulu ya. Perengan nombor 2 di bawah. Bawah 1, kemudian naik 2. Sekiranya dia mampu rokok tetapi tidak mampu sujud, rasanya inilah masalah yang ramai orang hadapi. Rokok boleh, berdiri boleh, rokok boleh. Yang dia tak bolehnya patah lutut untuk sujud. Maka dia kena buat macam mana tuan-tuan? Maka dia rokok 2 kali. 2 kali itu maksudnya ulang rokok. Sekali untuk rokok dan sekali untuk sujud. Maksudnya sujud tu 2 kali lah ya. Dia ulangnya sebagai sujud. Jadi maknanya kalau buat macam ni tuan-tuan, kerusi tu ada tak? Ustaz, dia duduk antara dulu sujud macam mana pula? Kejap ya. Okey, baca lagi. Sekiranya dia mampu tunduk lebih daripada tahap rokok, maksudnya dia boleh ke bawah lagi, maka dia wajib rokok tahap sempurna, lurus macam tu, dan sujud dengan melebihkan tunduk dari tahap rokok. Jadi sekarang ni kita faham
orang yang boleh rokok, boleh iftitah, boleh Fatihah, boleh surah, boleh rokok, boleh i'tidal, sujudnya bukan dengan duduk atas kerusi. Faham takat itulah, takat ayat ni. Sujudnya bukan duduk atas kerusi. Sama ada dia samakan rokok tadi sebagai sujud, atau dia lajak ke bawah lagi sebagai sujud dia. Ustaz, duduk antara sujud Ustaz, baca perenggan bawah. Sesiapa yang hanya mampu berdiri dan berbaring. Tuan-tuan yang solat atas kerusi, tidur sampai berdiri ke baring? Jadi baring mampu, berdiri boleh. Sebab kita boleh borak kat luar tu, kat pemegang motor orang tu boleh borak lama. Jadi berdiri boleh. Yang tak boleh patah lutut tadi. Siapa yang mampu berdiri dan berbaring, tidak mampu duduk, nak duduk lipat tu tak boleh, maka dia hendaklah berdiri bagi menggantikan duduk. Bila sampai sini pula tuan-tuan, ada tak kerusi? Tak ada lah. Kalau ikut ilmu lah. An-Nawawi berkata dalam kitab Ar-Radah daripada Al-Baghawi, dia mengisyaratkan sekadar mampu untuk rokok dan sujud serta membaca tasyahud sambil berdiri. Jadi tasyahud awal akhir pun dibaca sambil berdiri. Ini jawapan ulama-ulama yang memiliki autoriti tadi. Maknanya macam ni dia buat tu. Ustaz tunjuklah Ustaz, sebelum tuan arahkan tu biarlah Ustaz bangun sukarela dapat pahala. Kalau arah tak dapat pahala. Allah usalli fardal isya ya arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tuan-tuan tapak tangan ke kiblat, jarak sikit, condong sikit, sama arahnya, sama ikut bahu kita ya. Allahu akbaru kabira wa anna minal muslimin. Nabilah iftitah kan. A'udzubillah dolin amin. Nabi Fatihah. Surah apa tuan kalau isyak rakaat pertama? Wal asri, itu solat asar. Isyak tiba wal asri juga, subhanallah. Bacalah surah Ali Imran ya. Gitu ya. Tuan, kalau tuan scroll tu dalam bab Fatihah, kat bahagian hujung sana tu jumpa sunat baca surah. Solat isyak dengan solat asar disunatkan surah panjang-panjang. No. Solat isyak dengan solat asar sederhana. Al-Hujurat, Al-Ahzab, yang tu ya. Solat zuhur disurahkan panjang, Al-Baqarah, Ali Imran. Sebab tu bila sahabat solat dengan Rasulullah SAW, bila sama-sama takbiratul ihram kan, Allahu Akbar, angkat tangan ni, terasa nak terberak, mengundur, pergi Bathak, jalan jauh juga tu kan, dalam 15 minit, 10 minit tu jalan tu, berak tuan, lepas tu ambil uduk balik, masuk balik, belum rokok lagi. Kalau imam sini buat macam tu, ada makmum kat belakang tu. Betul ya? Tak apalah dohai, farghab kan, alam nasyrah tu kan ya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, sebab lepas za tu ada ya. Tu wa bihamdi 3 kali, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah sujud. Tunggu dulu, ini bagi yang mampu takat tu je. Kalau dia mampu macam ni, maka Allahu akbar, habis semua tadi, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Dia wajib lebih. Kalau dia mampu, kalau dia buat macam ni, nanti solatnya boleh batal. Sebab hukum lebih tu wajib. Gitu. Timbul soalan, ngapa pula wajib lebih Ustaz? Jawapan dia jauh ke depan. Tuan buka 128. Tak apa tuan, kita tolong tuan. Ni je sumber pahala kami tuan. Nak sedekah banyak, duit tak ada. Hari ni datang buat kita helak. Biasa datang kampung ada ubi, pucuk ubi orang beri. Olak lebih tak tahulah ada tak ada. Umbun sawit lah dia bagi macam-macam tuan kalau balik kampung.
Tu yang bawa hilang. Meninggikan bahagian punggung. Ya. Waktu sujud ni tuan-tuan, punggung dan sekelilingnya diangkat lebih tinggi melebihi anggota badan atas daripada punggung pada pendapat Al-Asah. Al-Asah ni kategori pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi yang kuat. Ya. Jadi sujud ni tuan-tuan, yang dinamakan perbuatan tu sujud ialah bila Allahu Akbar, kan punggung dia kita atas ni, kepala bawah, betul tak? Jadi kalau tak boleh bawa ke bawah ni sebab lutut kita dah sakit, dah reput, tak boleh nak patah, maka buatlah ke atas. Kepalanya bawah, punggungnya atas, baru dinamakan sujud. Ustaz, saya tak mampu. Jangan cerita tak mampu. Kan cerita tadi siapa yang mampu. Kan dia tulis tu siapa yang mampu kan ya. Baik tuan-tuan. Jadi kalau dia Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, mana bawah tuan? Kepala ke punggung? Jadi ini tidak dinamakan sujud. Kecuali dia duduk tapi dia buat macam ni tuan, Allahu Akbar. Tu baru boleh lah. Tapi siapa perut dah buncit, memang tak boleh lah buat yang tu dah. That's why I advise you, my brothers, my fathers, before you do anything, you have to have the knowledge about that. Before you do, don't done and ask me, Ustaz, saya dah buat ni 7 tahun, betul tak? Don't ask me like that. Excuse me, when I serious, I cannot speak Malay. Waras boleh, waras boleh. Tu ya. Baik tuan-tuan ya. Jadi apa baik tuan-tuan nak buat dalam ibadah ni tuan-tuan tanya dulu, aku tahu tak tahu? Jangan tengok orang 4 orang sana buat, 3 orang sana buat, boleh kot, kita pun buat. Jangan. Tuan-tuan, saya tak tahu ni. Tulis kat kertas kan? Ni. Tuan-tuan simpan elok dalam wallet. Mari masjid, bagi kat Ustaz Syarif. Nanti dah terlumbuk dalam 23 soalan, Ustaz Syarif WhatsApp kat kita. Nanti kita datang tolong jawab. Tapi jangan lupa lah kan, coming fresh, tak nak coming frozen. Itu cara solat. Dah beranjak. Tasyahudnya pun dia buat sambil berdiri. Semua berdiri. Solatnya berdiri sepenuhnya. Tapi kalau dalam bab duduk-duduk ni, dia nak duduk tak menjadi salah. Dalam bab duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, kalau dia duduk atas kerusi itu tak jadi salah lah. Sebab itu duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Allah lebih tadi kan? Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajibunni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Fatihah surah. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allah Rabbi firli warhamni. Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar, At-Tahiyyah boleh. Tapi kalau solat jemaah sebaiknya elaklah macam tu, sebab nanti ditimbul soalan berikutnya pula, Ustaz, kaki dia ke kaki kerusi dalam saf? Timbul soalan tu pula. Yang tu mutlak jawapannya milik Sahibul Samaran Datuk Tamiz. Jangan tanya Ustaz. Jawapan kaki kerusi kaki orang mutlak milik Datuk Tamiz, pihak mufti. Kami ustaz-ustaz tak boleh jawab, sebab dalam fiqh tak ada. Yang kami boleh baca kami jawab, mana yang tak boleh baca tu memang milik mutlak Datuk tanya. Kena tanya Datuk lah. Jangan tanya Ustaz. Baik, lagi sila. Dah 2 kali nanya 100 dah ni. Ni macam mana orang yang sembahyang daripada awal akhir? Bukan sembahyang, solat. Solat. Dia duduk aja. Dia tak diri langsung. Tapi dia boleh bawa kereta, boleh pula. Apa hukumnya? Dia tak diri langsung. Dia duduk saja. Dia boleh bawa kereta. Kereta tu kan duduk. Mana ada orang berdiri macam tu. Dia nak pergi
kereta mesti jalan juga kan. Sudah. Jadi dia boleh berjalan dah. Bukannya sakit terlentang itu. Tuan buku buka 31. Ini tak ada gambar dalam buku ni tak. Ini untuk tuan gunakan didik cucu-cucu. Tunjuk je gambar, minta cucu buat sampai sama macam gambar. Itu kita bantu atuk dengan ayah nak bimbing keluarga dengan gambar-gambar lah. Ya. Jadi seorang keluarga kena adalah satu buku tu. Nanti Ustaz Syarif kita sewa lori bawa sini ya. Ni tuan tengok ya. Tu. Rukun solat ketiga ialah berdiri ketika solat fardu. Jadi kalau dia terus duduk tadi solat sunat, no problem. Bagi yang mampu, kalau dia yang tahu mampu tak mampu bukan kita, dia. Sebab tu kita tak boleh buat sangka pemalas haji ni boleh berdiri pergi duduk, tak boleh. Sebab orang boleh berjalan, tak semesti dia boleh berdiri tetap. Macam Ustaz sendiri, kalau restoran berucap sejam setengah, nanti nak duduk tak boleh, dia jadi sakit pinggang. Tapi kalau Ustaz main bola 2 jam, boleh tak sakit pinggang? Sebab kita bergerak. Dia lain, dia penyakit badan ni masing-masing yang tahu. Sebab itu ulama kita pesan, nanti kejap Ustaz tunjuk, bila kita solat ni tuan-tuan, jangan perasan mata orang tengok kita, perasanlah Allah yang tengok. Itu je. Jadi sekurang-kurang bawah ni tuan ya, tengok lagi tu, ni berdiri adalah wajib ketika takbiratul ihram. Jadi kalau dia mampu berdiri sekejap, kemudian dia tak larat, dia waktu Allahu Akbar tu dia kena berdiri. Ya, lepas tu sampai habis iftitah je, kalau aku terus berdiri ni sakit belakang aku ni, maka dia terus duduk bawah. Sekiranya dia mampu duduk ke bawah. Gitu. Itu cara solat orang yang dah huzur-huzur sikit lah. Sebab tu kita pesan dengan anak-anak yang muda-muda ni, waktu berdiri gagah, lutut, pinggang, skru bagus ni, berdirilah belakang imam. Jangan waktu lutut, pinggang elok ni asyik berdiri dalam stadium je. Bila dah tercabut skru baru nak datang masjid. Yang tu kacau tu. Bukan haram, tak. Tapi masa tuan-tuan nak duduk belakang imam tu dah lepas dah. Tuan layak kat cermin belakang tu je duduk. Tu. Jadi macam itulah caranya tu. Dia wajibnya waktu Allahu Akbar tu. Jadi kalau dia tak mampu dia duduk. Tapi kalau solat fardu dia mampu berdiri sekejap, dia terus duduk, solatnya batal. Sebab dia tidak melaksanakan rukun. Beres. Bagi laki-laki pula menanya. Silakan. Cara solat kita tak sama. Jadi macam ganggu punya cara tu Ustaz ada tadi kan. Kalau kaki kita dia rapat kaki contohlah kan. Rapat dia pun dia macam Ustaz kata tadi lah. So betul tayar akhir dia pun tak sama. Dia punya cara dia lain. Lepas tu salah satu lah tak tahu lah dia punya budaya dia ke apa. Dia macam berbau sikit lah kan dia punya ni kan. Sebelah ustaz tadi ada, tak silapnya dia Bangladesh, baju biru tadi, mana ada tak dalam. Kita minta dia duduk atau dia sujud, kita nak tengok berlainan mazhab ni. Bukan ni biru ni biru jahil. Ni cari biru yang alim ni. Ustaz tengok dia duduk atau dia sujud tadi, sejahtera hati. Walaupun dia Hanafi, duduknya elok, tegak. Bila saya tengok orang mazhab Syafi'i, tuan-tuan semua, ada yang silang, ada yang tegak sikitnya, ada yang nunjuk ke belakang. Jadi dalam bab mazhab-mazhab ni kadang-kadang kami tengok orang yang lain tu sejahtera hati. Kami tengok orang yang Melayu Syafi'i ni yang jadi risau hati. Jadi macam ni, kita jangan ikut orang, tapi kita ikut ilmu. Tu bagus kan? Orang buat peduli lah.
kita ikut ilmu. Dia letak tangan kat situ, mungkin ilmunya macam tu. Kan? Kita letak macam ni sebab kita belajar macam ni. Jadi tengok dia 40 orang buat macam ni, kita pun tukar macam ni. Ilmu kita apa? Dia buat dengan ilmu, kita buat dengan ikut. Tak boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ngapa baca macam tu? Ramai imam Arab baca macam tu. Imam Arab tak semesti betul. Ikut ilmu. Ya, main kepala, tudung kepala, main tarik jubah tepi. Tuan-tuan pun boleh saksikan dalam rakaman-rakaman kan? Kita nak ikut juga. Jangan. Imam yang mengimamkan masjid besar-besar tak semesti alim. Kadang-kadang oleh kerana bacaannya sedapnya, ilmu fiqahnya tak ada pun. Ustaz dah jumpa 2-3 dah berborak pun di Marriott Putrajaya, dah jumpa dah imam besar-besar yang rakaman-rakaman banyak ni. Kita tanya sendiri tuan-tuan, Syekh, aku tengok rakaman kau, aku tak tengok berdepan, tapi aku tengok rakaman je. Ngapa tangan kau main tudung kepala, main jubah tepi, main janggut? Sedangkan Nabi dah sebut dah, kalau khusyuk hati kau, anggota tak bergerak. Apa jadi ni? Umat aku, orang Melayu Malaysia ni, tengok kau, jadikan contoh. Tapi kau buat macam ni, borak depan berdepan, one by one, tuan-tuan. Ya, dia pun ulu tangan tuan salam dengan kita, dia tarik kita bangun, kita pun terbangun tuan-tuan, dia peluk kau kuat, dia dakap kita kuat-kuat. Ya jazakallah ya akhi, jazakallah tudzakiruni, engkau ingatkan aku hatinya. Tiba-tiba anak-anak kita tahfiz ikut dia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bila tuan-tuan biasa dengar baca macam tu tu? Tak lama lah. Jadi tuan-tuan, nanti takut Allah kata, mana tutup tadi? Allah kata, ni 20 rakaat tarawih kau ni, kau pergilah kat imam tu, jangan minta aku terima. Sebab engkau ikut cara dia. Aku suruh kau baca dalam solat, lain cara. Engkau tak ikut. Bagi ke dia, biar dia simpan solat kau ni. Aku tak terima. Takut Allah kata macam tu lah tuan-tuan. Boleh faham tu? Gitu. Orang perempuan pula, kita selang-selang. Apa, lagi 2 minit, lagi 5 minit. Dia makruh kan, lewat isyak lah, ambil mana kosong pula kan. Dan kalau tak ada, tuan tengok ni. Dalam tuan, berhentilah cakap tu. 196. Mari kita baca ni tuan. Disunatkan khusyuk zahir dan batin. Di dalam hatinya mesti menyedari bahawa dia sedang berdiri di hadapan Raja segala Raja, iaitu Allah, bermunajat kepadanya. Tuan-tuan, tadi mampu tak mampu berdiri, mampu tak sujud, mampu tak mampu sujud tadi, jangan kira orang tengok. Because what? Bila kita bangun je nak solat tuan-tuan, orang lain sudah tak ada dalam otak kita. Yang ada ialah Allah perhati aku. Aku sedang depan dia. Sebab tu tuan-tuan, jubah yang tuan-tuan pakai dalam masjid ni, duha di rumah pun jubah tu lah pakai. Jangan di masjid jubah, di rumah pagoda warna kuning. Golak haji macam mana ustaz? Tahu ustaz? Ni orang perempuan dia banyak ngadu. Hal suami. Ustaz tak sama ustaz dia tu hal ni. Baik, bermunajat kepadanya. Kalau bacaan-bacaan dalam solat kita ni kita tak faham sahabuk tuan-tuan, apa makna munajat? Munajat ni maksudnya berbisik-bisik. Bisik-bisik ni tuan kita kena faham. Kita doa kena faham, kita puji kena faham. Pagi tadi imam kata Allahumma hdina fiman hadain wa afina wa tawallana. Tanya makmum, apa yang tuan-tuan aminkan tu? Tuan-tuan faham tak? Tak boleh jawab. Tak berlaku munajat tuan-tuan. Okey. Baik, sambung lagi. Di dalam hatinya juga mesti meyakini bahawa solatnya akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maghrib 3 rakaat tadi tuan-tuan dah tak ada dengan kita. Malaikat dah ambil bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tanpa khusyuk yang hukumnya sunat tu. Ingat tuan-tuan, siapa meninggalkan sunat solat dengan sengaja, dia mampu melakukannya tapi dia tak buat dengan sengaja, tengok, boleh jadi Allah memulangkan semula solat itu kepadanya, menolak dan tidak menerimanya. Yang dia tak buat tu apa tuan-tuan? Bukan rukun, sunat. Disunatkan khusyuk. Jadi agak-agaklah tuan-tuan, maghrib tadi, asar tadi, zuhur tadi, subuh tadi, isyak malam tadi, maghrib malam tadi, bawa ke belakang sana, Allah terima ke tak terima solat kita? Ingat, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Allah tahu ilmu kita ada tak ada. Allah tahu kita ikut Pakistan ke ikut ilmu yang Allah ajar. Allah tahu. Yang mana tuan-tuan, kita sedia maklum, bangun di mahsyar nanti, amal pertama yang Allah akan tunjuk kat kita apa dia tuan-tuan? Solat. Lalu ditunjuk macam ni tuan. Ini analogi, perumpamaan ya. Lalu ditunjuk macam ni. Si fulan, inilah hasil solat kau. Ada tak tuan? Lalu kita pun jawab, macam mana kosongnya Allah? Kami buat 5 waktu dahulu, di dunia dulu. Lalu Allah jawab kat kita, yang kira 5 tu engkau. Aku tak pernah kira walaupun 1. Bila malaikat bawa kepada aku tak pernah simpan solat engkau di dalam ni. Semuanya aku pulangkan balik. Kerana engkau buat itu, kerana engkau nak buat, ikut suka hati kau buat, bukan ikut apa yang aku nak engkau buat. Apa jadi tuan-tuan masa tu? Kita pun jawab, tak apalah ya Allah, kalau solat macam ni, sekarang ni aku nak tengok pula di mana haji dan umrah aku 13 kali aku pergi. Agak-agak Allah layan tak permintaan kita tu? Sebab itu Allah kata, wala zikrullahi akbar. Solat itulah yang paling utama, paling besar. Inilah tuan-tuan yang kita nak pasak dalam kepala dan hati kita kau buat. Bermula malam ni tuan-tuan kena buat sikap macam ni. Aku nak duduk atau duduk sujud. Yang Allah nak aku duduk ni macam mana caranya? Tanya diri masing-masing. Allah, aku tak tahu. Jom kita belajar. Takut nanti tuan kita jawab pula, ya Allah, Ramadan kami buat 20 rakaat campur 3 witir, takkan kosong? Allah kata, yang kira 20 engkau, aku tak pernah kira 1. Kerana 2 rakaat pertama mula tu pun Allahu Akbar, engkau dah menderita untuk menghabiskan. Maksudnya apa? Allahu Akbar, aduh dia 18 Ada pernah rasa macam tu? Ada ke ades? Sepatutnya Allahu Akbar, ada 18 lagi peluang aku nak memohon ampun, memohon rahmat, memuji Allah, bermunajat. Sebagaimana budak-budak muda bercinta tu tuan-tuan, kalau jumpa sekali-sekala, cukup 5 minit ke? Tak cukup. Ustaz pernah ada pengalaman tu tak? Tak ada. Nak lama-lama. Kalau kejap nak balik, abang tak sayang kat kita lah tu. Sebab penuh nikmat. Jadi solat macam tu. Jadi Allah kata 2 rakaat pertama pun kau dah menderita, macam mana aku nak simpan? Sebab tu kau baca Fatihah laju. Sebab itu makmum baru subhana rabbiyal azim. Kau sebagai imam dah sami Allahu liman hamidah. Itu yang boleh kita takut tuan-tuan. Oleh kerana tuan-tuan dah tengok Ustaz lain macam, cukuplah takat tu malam ni. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, jadikan majlis kami malam ini majlis yang kau berkati dan rahmati. Kalau ada berlaku sebarang dosa sepanjang majlis ini, ya Allah, tolong ampun dosa itu sebelum kami berpisah nanti. Ya Allah, yang kami pohon hanyalah jadikanlah kami, ahli keluarga dan zuriat kami sebagai golongan yang mendirikan solat dengan penuh sempurna di awal waktu sepanjang hayat kami, ya Allah. Setelah kami berusaha secara tak sengaja berlaku cacat dan kurang, tolonglah sempurnakan kekurangan dan kecacatan itu, ya Allah.
terimalah solat kami kesemuanya ya Allah. Dan yang paling penting kami pohon di akhirat kelak, hisablah solat kami dengan hisab yang sempurna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.